Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini, dalam video kali ini, kita akan melihat satu jurnal, iaitu kajian perbandingan antara terjemah, tafsir dan takwil dalam Al-Quran, yang dibuat oleh Dr. Muhammad Firdaus Abdul Manaf, Dr. Mat Nur Hussein dan Zaki Ahmad daripada Kuwait, iaitu Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Jabatan Pengajian Bahasa dan Linguistik Arab, Fakulti Pengajian Peradaban Islam. Jadi, dari sini kita akan melihat perbandingan antara tafsir dan takwil. Menurut tokoh Abu Mansur Al-Maturidi, tafsir ialah berdasarkan huraian dan dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama tafsir. Takwil pula ialah berdasarkan huraian dan dalil-dalil yang tidak disepakati oleh para ulama tafsir. Menurut Imam Al-Alusi, tafsir ialah penghuraian terhadap makna yang hampir sama dengan sesuatu ayat, manakala takwil penghuraian terhadap makna yang jauh dengan sesuatu ayat. Jadi, berdasarkan huraian terhadap maksud terjemah, tafsir dan takwil sebelum ini, berikut dinyatakan bentuk-bentuk perbandingan antara ketiga-tiganya melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nas ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terjemahannya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Manakala dari segi tafsir, apabila Allah membantumu, wahai Muhammad, dengan memberikan pertolongan untuk menewaskan orang-orang kafir Quraisy dan memberikan kemenangan untuk kembali menguasai kota Mekah. Manakala takwil ialah, Ibnu Abbas menyebut bahawa ayat ini merupakan sebahagian daripada tanda tibanya hari kewafatan Nabi SAW. Hal ini kerana apabila umat Islam sudah mendapat kemenangan, bererti agama ini sudah sempurna. Apabila agama ini sudah sempurna, bererti tugas Rasulullah SAW akan selesai. Apabila tugas baginda SAW selesai, bererti baginda SAW akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wafat. Takwil ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi, itu sahaja video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Syukran jazilan.